Askar darat, tentera darat. Makna dia tentera hentak-hentak bumi. Oh. Ya kan? Tentera laut. Tentera apa? Entah air. Ha? Entah air. Tentera basah kuyup. Masuk kuyup. Ya kan? Tentera udara. Ayung terjun. Coba fikir dulu sikit. Apa tentera udara? Makan angin. Bukan. Tentera udara maknanya tentera lupa daratan. Kalau memang tak ada yang naik dekat atas, kita tak lama lah dalam kawasan ni ya. Okey. Biar best kita ambil gambar. Nak datang Aceh jauh lagi ni. Ya. Kalau yang nak naik sila. Tak lah kita duduk sini. Okey, jom. Boleh. Sementara kita tunggu dia orang naik atas kubur Jepang, kita minum air dulu, ngeteh dulu. Okey, air kelapa IU. Air kelapa IU. Kalau buah kelapa boh U. Boh U. Ya kan? Aiskrim. Kalau pokok kelapa bau. Ba itu pokok ya kan? Senang aja bahasa Aceh. Ya kan? Tapi ada yang best dekat Sabang ni. Cuma ada dekat Sabang. Apa? Tahu tak tuan dan puan? Dekat Sabang ni yang best tu kalau dia sapi ya kan? Sapi lembu. Sapi ataupun lembu ya kan? Dekat Sabang ni kami cakap sapi betina dengan sapi jantan tu beda. Memanglah. Ya? Tahu tak? Memang beda. Satu jantan, satu betina. Tapi nama dia beda kan? Namanya? Kalau sapi betina ataupun sapi perempuan ya kan? Kami sebut sapiah. Betul dah tahu. Laki sapi din. Kalau laki-laki sapi. Sapi. Dah sebab tak ada nama. Kita nak ke pantai Sumur Tiga. Resort ni. Ni. Ada bawah-bawah tu je. Ni bawah ni. Sumurnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di Sabang, boleh kita datang lagi. Kalau ada wang mana ni? Kalau ada wang. Kalau ada uang boleh datang. Kalau tak ada uang Tunggu lagi, kumpul lagi. Loli sentiasa menunggu kita. Itu apa dia buat di tengah tu? Tuan Rusli. Hai. Di pantai Sumur Tiga. Kalau tak ada tidak ada apa. Berjumpa lagi. Ini kita gambar-gambar saja. Dah sihat dah tu, alhamdulillah. Dah sihat dah, alhamdulillah. Ya. Dari teman yang ni. 600 satu malam. Tak maksudnya pergi mandi pantai. Sekarang ni kita nak pergi makan tengah hari ya. Dekat tepi tasik. Nama tempat dia Putra Ijo.
Okey, boleh lihat sebelah kiri semuanya. Sebelah kiri ni hospital orang gila masa peninggalan Jepun. Itu Masih ada dia operasi? tulis tu, ha. Oh. Itu kan? Rumah sakit jiwa ya kan? Ha. Sekarang dah guna untuk askar laut, askar Basakuyu. Dia jadikan hospital askar laut ya. Ini sebelah kanan kita, ini Masjid Agung Babu Salam. Masjid Agung Babu Salam, masjid yang paling besar yang ada dekat Sabang. Ni. Kalau dekat Banda Aceh tu Masjid Raya Baitur Rahman ya kan? Ini masjid kerajaan yang paling besar dekat Sabang. Jadi dekat Sabang ni ada 18 kampung. Jadi setiap kampung ada masjid. Ada 18 masjid. Setiap kampung tu ada satu-satu masjid seorang ya kan? Jadi masjid yang paling besar itu Masjid Agung Babu Salam. Tempat makan ya? Ya, tempat makan. Dia tak bawa tempat lain lagi. Dia bawa tempat makan terus ni. Karena sudah hampir pukul 1 ni ya. Kalau Malaysia udah pukul 2. Ikan apa nama? Ikan talapia. Jahit. Oh, talapia. Ada ikan talapia, ada ikan patin ya. Oh, dia masuk di dalam Ikan apa tu Wan? ikan emas. Ikan emas ada juga ni. Ada kan? Ada. Putra hijau. Putro hijau. Maksudnya Putra hijau. Hijau lah. kalau hijau lah. Putri hijau. Putri hijau. Ya. Ingat kan sambal Itu hijau. tasik dia tu. Sambal hijau. Oh, tu tas itu belakangnya. Oh. Okey, kita makan tengah hari di Putro Hijau. Putri Hijau. Okey, jom. Putri Hijau. Tepi Tasik. Taman Wisata Putri Hijau. Di tepian Tasik. Putri hijau. Kawasan Tasik Min. Amin. Amin. Sebab tu dia bagi nama Sabang. Sabang tu maknanya santai banget. Oh, Sangat. santai Sabang, banget. santai banget. Okey. Ni apa ni? Ni bentuk apa ni? Itu rencong. Rencong Rencong tu tu? maknanya senjata orang Aceh. Kalau Oh. orang Jawa tu keris. Keris. Kalau orang Aceh bilang rencong. Rencong. Kita dah sampai Masjid Babu Salam, Dah sana aja dekat. Masjid Agung. Inilah masjid terbesar di Aceh. Sabang. Masjid Agung Sampai. Babu Salam. Okay, let's go. Babu Salam Masjid Agung Babu Salam Sabang. Jom. Masjid Babu Salam, Masjid Agung Babu Salam di Sabang. Kilometer. 0 kilometer tu kawasan tu dia cuma monumen aja. Monumen ambil gambar. Lepas tu kita balik. Dekat situ pun ada orang shopping. Shopping tu maksudnya dia jual t-shirt Sabang. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini Lori Travel bersama Upai Travel bersolat Zuhur dan Asar di masjid. Tok. Ya, dek tu. Dia tek.
Jadi tuan dan puan semua, sekarang ni kita pergi lawatan ke Pantai Ibu yang nak melihat dolphin sekali dengan snorkeling, ya kan? Okey. Okey, ini Pantai Ibu Ya. Pantai Ibu. Nampak ni. Baik. Pantai Ibu. Ada kedai makan. Ada kedai sendati. Kita nak naik boat ni. Nak pergi tengok dolphin. Oh. Dolphin. Nah, Rubiah view. Okey. Kita nak naik boat. Hanya satu lah boat kita ni. Tempat bunuh. Ui. Juni air. Dekat JT air macam mana? Guna air. Okay, Pak Jack. Hey, tekanlah gambar video. Okay, kita nak tengok dolphin. Kita nak tengok dolphin. Dol. Tengok buat dol. InsyaAllah ada rezeki kita dapat tengok dolphin. Ini gambar tu. Sini tempat dia. Sini tempat dia. mana lagi? Tempat lagi. Tunggu belakang ni. Dengan dia ni kau. Ini semua masuk. Mana? Wah! Ada tu sana tu. Aduh, depan. Ini. Depan tu. Lompat sekali je. Yang kita datang lalu isi. Tu pasal yang. Tu ada depan. Mana tu kau?
Jaga. Jangan cengit terbang. Tengah duduk. Ih, halo. Dia. Bolehlah ikut candat. Pak Robin sana. Semua orang kejauh ke sana. Jauh kita kejauh Robin. Operasi mencari Dul. Operasi mencari si Dulmat. Mana kau? Daga boleh minum air ni. Rasa daga tu. Orang ambil gambar sini. Ni. Okay, kita ada di Pulau Rubiah. Kita nak snorkeling Pulau Rubiah. Siapa tak nak snorkeling boleh ngeteh. Snorkeling. Pemakaman Siti Rubiah. Nah, itu kuburannya. Itu kuburannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah. Ada yang sakit tak? Sesak nafas, asma, darah tinggi. Ada. Bukan sebab makan itu. Kita nak pakai macam ni. Kita nafas semua menang dulu. Kita hidup macam ni. Yang rapid. Kalau ada tutup, kita boleh keluar. Kan? Bawa itu. Awal-awal ni jatuh. Awal-awal ni nak mandikan badan. Okey. Oh, tak pasal.
ya? Okay. Okay. Adik boleh? Pergi lah. Ha? Pergi lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kami dari Loli TV Travel snorkeling di Pulau Rubiah. Mantap! Sudah. Kena bayar ni RM50. Ah. Ya. Seorang RM50. Boleh dia beli bahan dapur. Terima kasih.
Jom. Jom. Okey, kita selesai aktiviti melihat dolphin dan juga snorkeling. Sekarang kita nak pergi tengok satu tempat lagi, kilometer 0. Kat situ kita nak bergambar dan video saja. Lepas tu kita balik hotel, mandi, solat, malam kita keluar pergi dinner dan shopping. Kita nak melontar lagi malam ni. Okey kan? Jangan okey. Melontar itu best. Hilang stres kan? Banyak lagi tak? Rupiah banyak lagi? Banyak. Oh, simpan besok ada lagi. Ada, tak apa. Cukup. Juta lagi. Tak ada kita tukar lagi. Dah mana pen? Okay, Assalamualaikum. Hari ini Lolity Travel bersama Ubay Tour and Travel bersnorkeling di Pulau Rupiah. Mantap. Ada ikan jos. Ada dibu. Baru. Ada dua. Terbaik, terbaik. Cantik. Best, terbaik. Trip yang terbaik. Bagi fun.